Saya Abdul Rani bin Kulub Abdullah. Keep it up. Don't give up. Hari ini membuat satu report polis isu berkenaan individu di dalam Facebook yang bernama Fazlin Liani yang memuat naikkan mengedit gambar yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengedit gambar Perdana Menteri seperti seekor anjing lidah terjelir. Dan di dalam kata-katanya memaki pula UMNO babi anjing. Ini amatlah satu perkara yang sangat-sangat biadab dan sangat-sangat kurang ajar. Kalau kita tidak menghormati pemimpin nombor satu dalam negara ini, maknanya kita tak layak duduk dalam negara ini. Ini satu pekerjaan yang memfitnah. Fitnah lebih buruk, lebih dahsyat daripada membunuh. Jadi saya menyerulah kepada seluruh orang yang menggunakan Facebook, yang menggunakan laman sosial, laman sesawang, jangan cuba dengan senang untuk mengutuk, menghina, mengedit dan juga memburuk-burukkan orang dengan mengubah bentuk wajah asal yang telah dijadikan, yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Ini adalah amat sungguh-sungguh kurang ajar. Saya gesa PDRM, SKMM siasat sampai ke akar umbi perkara ini supaya diambil tindakan yang kuat, yang keras supaya tidak menjadi menular kepada lain-lain pengguna Facebook yang suka menghina dan mengutuk. Ini adalah amat biadab sekali. Lagi sekali saya gesek PDRM, SKM siasat sampai ke akar umbi, tangkap dan bawa ke muka pengadilan. Keep it up. Don't give up. Allahu Akbar.